Okey, kita masih lagi nak memberi fokus kepada belia. Seterusnya kita akan ke misi sukarelawan siswa 2026. Di hari ini di studio kita bersama dengan Najah Najwa Ruhazlan, Eksekutif Pusat Kecemerlangan Kesukarelawan ataupun KOF, dan juga di sebelahnya Anissa Hishamuddin, alumni Yayasan Sukarelawan Siswa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kita Anissa terus saja. Baru tahun akhir dah sebenarnya. Tahun akhir. Ya, okey. Waktu dia alumni Yayasan Sukarelawan. Waktu tengah belajar lah. Betul. Waktu tengah belajar. Sekarang masih lagi belajar. Berkaitan dengan sukarelawan siswa ini, sedikit latar belakang dan juga objektifnya, Najah. Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali kita nak menyampaikan penghargaan kepada pihak RTM lah sebab sudi jemput kita pada hari ini. So, sedikit sebanyak berkenaan dengan YSS ni, sebenarnya kita ditubuhkan pada tahun 2012 dan sebenarnya kita dulu bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan sehingga kini pada 3 Disember 2022 kita dipindah fungsi ke Kementerian Perpaduan Negara. Dan fokus utama kita adalah membawa tema kesukarelawanan tunjang perpaduan. Okey. Macam itulah kurang. Jadi ahli-ahli sukarelawan siswa ni terdiri pada siapa sebenarnya? Sebenarnya ahli-ahlinya adalah kita panggil sebagai alumni. Kita panggil sebagai alumni seperti Anissa ni lah. Oh, saya ingat alumni tu baru ni Habis. dah habis. Kita alumni lah. Betul. Dan sebenarnya kita ada nombor badan alumni. Ada nombor badan? Ya. Anissa berapa? 2577. 2577. Ya. Oh, Daripada tahun berapa Anissa bersama dengan sukarelawan ini? Sebenarnya secara kebetulan saya baru saja tamat misi beberapa hari lepas. 25 hari bulan hari itu. Okey. Di SMK Putra Kangar. Saya ditempatkan di situ. Okey, ada misi apa di sana? Program apa? Okey, misi kami lebih kepada program pendidikan dan kita ada juga perpaduan, kelestarian. Macam saya fokuskan kepada perpaduan dan juga pendidikan di mana saya dan pasukan ada buat satu program bahasa isyarat Malaysia. Oh. Sebab saya ada kemahiran dalam bahasa isyarat Malaysia. Oh. Ada pendidikan secara formal atau tidak formal tentang isyarat? Saya ambil kelas peribadi. Okey. Anissa sebenarnya dekat universiti belajar bidang apa? Saya belajar bidang komunikasi kemanusiaan. Okey, lepas tu tambahannya belajar sendirilah, institut sendiri untuk sign language. Saya ambil kelas peribadi dengan cikgu yang bertauliah dan dari situ saya menggunakan kemahiran tu dan adaptasikan kepada program misi sekolah siswa itu sendiri. Wow. Dan saya buat program bahasa isyarat tu dan saya buat sukan inklusif di mana saya menghimpunkan dua kategori pelajar, iaitu pelajar arus perdana dan juga pelajar program pendidikan khas PPKI. Integrasi PPKI lah. Dari mana datangnya minat untuk menyertai program-program sukarelawan ini? Tengok cara bercakap jiwa ni tu memang Ini jiwa kita hari sebenarnya. Sebenarnya saya datang dengan orang kata cawan yang kosong. Saya memang nak belajar dan nak kiranya mempertingkatkan jati diri sebagai seorang manusia sebenarnya. Sebab saya percaya yang Tuhan memberikan kita sepasang tangan yang sempurna ni untuk yang belah kanan ni untuk kita menolong orang, membantu orang, dan yang belah kiri ni untuk kita bantu diri sendiri. Untuk menjadi build karakter yang lebih orang kata baguslah. Macam tu. Betul lah, bila kita buat satu program seperti mana yang Anissa lakukan di Perlis, kita tak nak program tu dia jadi satu one off program. Betul. Dia macam mana kita nak pastikan program itu boleh diberikan manfaat untuk secara berpanjangan. Sebenarnya dari pihak yayasan sendiri, YSS kita sebenarnya ada 6 teras utama. Okey. Iaitu pendidikan, pemekasan komuniti, transformasi digital, kesihatan, kita ada environment. Jadi 6 teras ni sebenarnya adalah paksi utama kita. Jadi sebelum pelajar-pelajar ni melaksanakan aktiviti yang macam contohnya daripada saudari Anissa, sebenarnya di bawah teras pendidikan. Perpaduan dan perpaduan ada dan lebih kurang macam tu. So dalam teras tu mereka akan plan the activity and then make sure dia align dengan kita punya SDG element. Okey. So daripada situ kita pastikan elemen-elemen yang sepatutnya mereka ikut dan daripada segi penilaiannya tu sendiri ikut framework daripada UNV. Okey. Tahun ini fokusnya kepada negeri Perlis dan juga Melaka. Betul. Kita sebenarnya pada April lepas kita berada di Sarawak. Sepatutnya di Melaka dan Perlis pada kali ini juga bersama dengan Johor dan Negeri Sembilan. Okey. Tapi ada disebabkan oleh kekangan pembuaran DUN dan lain-lain, mungkin akan ditunda pada bulan 10 nanti. Dan upcoming untuk bagi misi lokal di Sabah.
pada bulan September nanti. Yang tu di bawah teras apa pula? Yang itu sebenarnya teras ni digunakan dalam setiap misi yang kita laksanakan. Semua teras tu ada. Ya, semua teras. Maksudnya 16 orang, mungkin satu tim dia 16 orang. 16 orang tu akan diserakkan kepada 6 teras tu. Okey. Boleh tak bagi contoh-contoh aktiviti 6 teras ni? Contoh di Sarawak baru-baru ni? Di Sarawak baru-baru ni kita ada program macam saya sendiri diterbangkan ke Bario, yang di mana kita Bario, do you know Bario? This is the most rural places in Malaysia. Di Sarawak. Nak pergi sana tu kena naik Twin Otter, mula-mula naik Malaysia Airlines ataupun Asia, lepas tu kena naik lagi Twin Otter. Lepas tu bila kita naik flight tu sebenarnya boleh 9 orang je. Kita nak bawa 18 orang ni. Tu cabaran pertama lah. 2 flight lah. Memang kena asing. So program yang kita laksanakan di Bario salah satunya adalah kalau perasan nanti kalau diberikan kesempatan untuk pergi ke airport dia, kita ada buat satu mural yang menunjukkan kecantikan Bario itu sendiri. So it lasts longer with the community lah. Apa yang menariknya di sana? Ini contoh di mana pula ni? Yang ni sewaktu kita di kampung bagi Melaka dan Perlis lah sebenarnya footage yang kita tunjukkan ni. Yang ni di bahagian Melaka. Sebenarnya di Melaka pun kita sebenarnya bersama dengan Yang Berhormat Tuan Adam Adli untuk bersama-sama di Kampung Bukit Piatu untuk melaksanakan salah satu tarikan utama di Bukit Piatu hari itu kita ada laksanakan sukan sawah. Sukan sawah. Sukan sawah. Main bola ke macam mana? Macam-macam. Bantal, Tangkap itik. Tangkap ayam. Susah itik senang sikit. So Ayam betul. preparation tu memang sehari sebelum tu basahkan bendang dulu apa semua. Berapa lama dalam satu program? Kita punya tempoh misi bagi lokal adalah 14 hari lah kurang-kurangnya. 14 hari? Ya, Program 14 hari. anda berkampung 2 minggu di satu program? Jadi kami memang ada proses asimilasi di mana kami akan tinggal bersama komuniti, belajar memahami cabaran yang mereka hadapi hari demi hari semua tu, dan bekerjasama antara satu pasukan untuk membuat program berlandaskan keperluan komuniti itu sendiri. Ya, ini waktu cuti semester. Sekarang ni saya sebenarnya tengah belajar begini. Tengah belajar waktu kalau dalam program tengah belajarlah. Kalau dalam program saya mohon lah. Ya, kita mohon sebenarnya pengecualian itu. Sebab universiti bukan nak benarkan sebab proses pembangunan untuk pelajar itu sendiri. Dan sebenarnya kita bersama dengan pihak KPT sebenarnya sebelum kita laksanakan semua misi ni kita akan keluarkan tarikh-tarikh misi tersebut. Jadi pihak KPT pun dah ambil maklum bila kita serakkan surat-surat tu ini adalah calon-calon yang terpilih. Jadi bantulah untuk bagi pengecualian. Macam mana pelajaran anda? Saya juga dulu pernah juga terlibat dengan program ini tapi tak pernah sampai 2 minggu kan. Tapi bila sampai balik kat universiti, Allah dah tertinggal dulu. How Narik soalan tu sebenarnya. Okey, saya pun dapat call daripada YSS seminggu sebelum tarikh misi itu sebenarnya. Dan selama seminggu tu saya settlekan semua assignment saya, semua projek saya, semua pembentangan FYP saya. Saya make sure saya dah settlekan before saya pergi ke misi. Supaya waktu misi tu saya boleh fokus kepada komuniti. Siapkan slide FYP tu semua. Ya. Biasa orang nak FYP ni kan. Ada yang 2 hari sebelum baru siap slide. Sebenarnya ada yang minta pegawai untuk jadi pegawai penilai juga untuk diorang. Tu lagi senang. Untuk kursus. Itu lagi senang lah. Itu lagi sebab kita jadi supervisor untuk diorang. Okey. Ini yang membangunkan anda. Bila kita tengok tadi tu, maksudnya sukarelawan ini bukan saja di Malaysia tapi ada juga di luar negara. International, betul. Di mana tu? Kita sebenarnya kita telah mementeraikan satu MOU bersama dengan pihak kerajaan Vietnam. Kita sebenarnya dengan Vietnam ni dah lama sebenarnya. Dan sebenarnya untuk program di Vietnam ataupun Green Summer Volunteer Campaign ni akan berlangsung pada Julai nanti, 20 Julai nanti. Dan sebenarnya kita dah plan dah untuk Timor Leste dan Philippines tapi sebab ada konflik Asia Barat. So kita mengikut saranan daripada pihak kerajaan lah. Kalau kat sana pergi kawasan dalam juga, rural kawasan juga? Rural juga. Kita memang riki sekali dengan kerajaan Vietnam. Ada beberapa kawasan memang pendalaman yang memerlukan pergerakan hampir 4 jam untuk masuk ke dalam tu. Dan di Vietnam 30 hari. Sebulan. Ya. Lama hari-hari. 4 bulan. Sebulan pergi sukarelawan. 3 bulan. Anda perlu kompres pelajaran anda dalam 3 bulan. Ya. Ada yang ambil exam sekali waktu dekat Vietnam. Semua itu perkara biasa.
Wah, Komitmen. Kita boleh cakap ni adalah komitmen sukarelawan itu sendiri. Pengiktiraf. jadi ambil exam apa? Secara dalam talian? Kita ada yang the last year dia orang bagi kita kertas, kita buat prosedur yang sepatutnya dan kita bantulah. Maksudnya kementerian akan jadi pihak YSS sendiri melengkapkan proses itulah. Ya, betul, akan membantulah dalam proses. Ya. Yang menariknya kan Ridwan, macam sekarang kan Anissa dia pakai baju warna merah kan. Macam Najah ni dulu dia pakai baju warna merah. Dulu. Sekarang dia alumni. Inilah baru betul-betul alumni. Nombor badan 199. dia serap masuk terus. Jadi maksudnya sukarelawan siswa ni dia banyak membuka ruang dan peluang. Betul. Saya setujulah. Saya pun tak sangka bila kita dah jadi alumni dan kita join the mission, lepas tu kita pula jadi pegawai. Sebenarnya pegawai yang bersama dengan saya hari ni pun ni dah ada misi Vietnam. Ya, betul. Misi Vietnam nampak ni. Baju biru. Dia kata kalau pun dia ada nombor anggota badan kan. Diorang pun nombor badan. Seniority tau. Daripada saya punya ketua jabatan sampailah ke ni semua alumni. Semua? Ya, betul. CEO-nya 0001. Ya. Saya rasa tak lama lagi pakai baju biru ni. Anissa. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Najah, terima kasih banyak Anissa. Dan good luck kepada anda, good luck kepada program, juga good luck kepada anda. Nak FIP dah ni, tak lama lagi ni. Saya dah settle dah. Dah settle? Dah settle. Okey, untuk itaskan macam mana nak sertai sukarelawan siswa ni? Okey, sangat mudah sebenarnya. Pada bulan Januari nanti kita akan maklumkan kepada pihak institusi untuk mereka menjalankan interview dan mereka akan disaring kepada interview yang kedua bersama dengan pihak YSS. Jadi, jangan lupalah untuk kita follow YSS punya Instagram, sukarelawan YSS, supaya ini update akan ada di sanalah. Okey. Nampak jadi Najah nanti akan saring lah. Ya, kita panel sebenarnya. Wow. Okey. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Najah Najwa Ruhazlan, Eksekutif Pusat Kecemerlangan Kesukarelawanan KOF dan juga Anissa Hishamuddin, alumni Yayasan Sukarelawan Siswa. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Banyak dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi. Kami berikan perkembangan anda dalam pelbagai hal dan juga perkara, dan pastinya bola sepak masih lagi sedang berlangsung. Sekarang tengah break. Separuh masa pertama 2-1 England, Mexico 2 England. Apakah drama untuk separuh masa kedua? Adakah Mexico berjaya untuk menyamakan kedudukan dan juga mendahului? Ramai yang akan menyangkakan Mexico akan pergi ke seterusnya, tetapi ramai juga peminat-peminat England mahukan England akan beraksi dia nak trofi ni kembali ke sana. Coming home katanya. Dia sama ada Mexico stay home ataupun England go home. Ataupun either way lah, tak kisah pemenang, kita saksikan nanti. Ya, tapi yang paling utama sekarang ni keputusannya 2-1 berpihak kepada England. Kedua-duanya jaringan daripada Jude Bellingham pada minit ke-66 dan juga minit ke-38, dan juga untuk Mexico daripada Quiñones dan minit ke-42. Siapa yang menang ini akan bertemu dengan Norway. Okey, kita sampai di sini saja. Terima kasih, saya Ridwan dan juga saya Syafiq Gaisat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Untuk mengikuti ulangan-ulangan Selamat Pagi Malaysia, anda boleh terus sahaja ke RTM Klik. Betul-betul percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Satu bola, satu dunia. Bye.